Patin steam tempoyak ni yang korang tengok dekat atas ni, yang berapi ni, masih lagi ada orang tanya, boleh ke nak bungkus? Boleh ke nak buat makan kat rumah? Ni sini saya nak tunjuk. Kain. Sini sekejap. Ni ada order daripada ni lah, delivery. Sebab ni kita tengah kukus. Sekejap lagi kalau dah siap lagi kita tengok yang dah siap pula macam mana. Okay? Ini hasil yang dah siap kukus. Tengok sini, jom. 1, 2, 3, go. Yeah, cook to the perfectly. Panas. Kalau bungkus kita akan bagi bekas ni tau, bekas aluminium ni. Lepas tu kita akan cas sikit lah sebab bekas ni pun mahal juga ni. Itu je. Nampak tak? Dia punya pekat tu kan, dia punya orang kata kuning diraja tu. Sekejap, dah siap. Ada bendera sekali setalam situ. Okay, jom tutup. Ini kalau kau order bungkus lah, okay, dapat panas-panas lagi ni. Kalau rumah korang dekat je, lagi panas korang dapat. Okay, so kalau korang nak juga patin steam tempoyak ni, boleh check je dekat app delivery kita, InsyaAllah akan ada juga lah. Okay, bungkus makan kat rumah je, senang. Tak payah makan kat kedai. Let's go.